menziarahi bukit yang dicintai oleh Rasulullah. Teruskan bersama kami, Kembara Murabbi. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية، بس أسلم. Bukit Uhud bukan sekadar gunung, batu dan pasir, tapi saksi kepada satu peristiwa besar yang mengajar kita tentang iman, ketaatan dan harga sebuah kelalaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Uhud ialah bukit yang mencintai kami dan kami mencintainya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan hari ini kru Kembara Murabbi berdiri di hadapannya sebagai tetamu Allah, mengenang sebuah sejarah yang tidak pernah mati. Okey. Alhamdulillah. Hari ni tempat yang sangat panas kita pergi, iaitu Bukit Uhud. Air pun ada standby satu bundle untuk kita bawa. Kalau ada grup kita lapar dah, tak larat, boleh. InsyaAllah. Hari ni kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu kita ziarah para syuhada kita yang gugur syahid di Bukit Uhud. Okey, bersama dengan jemaah Allah. Di sinilah berlakunya Perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Tentera Islam ketika itu seramai 700 orang berhadapan dengan 3,000 tentera Quraisy. Pada awalnya umat Islam hampir mencapai kemenangan, tetapi kerana sebahagian kecil pemanah meninggalkan posisi, mengabaikan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan berubah sekelip mata. Kemenangan bertukar menjadi ujian, kejayaan bertukar menjadi luka. Di sinilah kita belajar satu perkara besar dalam hidup. Ketaatan lebih mahal daripada kehebatan. Di bumi inilah juga gugur para syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digelar Singa Allah. Bukit ini menyimpan air mata, doa dan darah para kekasih Allah. Kedatangan kami hari ini bukan untuk meratap, tetapi untuk mengambil pengajaran dan iktibar. Kerana para syuhada Uhud tidak mati, mereka masih hidup di sisi Allah. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamu alayna wa assalamu alaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Allah la ilaha illallah. بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يئوده. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر Apabila kita berdiri di sini tanpa senjata, tanpa peperangan, kita mula bertanya pada diri sendiri, dalam hidup aku, berapa kali aku menang tapi aku lalai? Berapa kali aku tahu kebenaran tetapi tetap memilih keduniaan? Kalau dia tarik kan, panjat ni ketinggalan je lah. Abang panjat. Tak nak panjat. Okey, jom. Bang, naik satu tempat. Naik satu tempat. Ini bukan Jabal Rahmah. Jabal Anwar sini. Kita berada di salah satu bukit bersebelahan dengan Bukit Uhud. Allahu Akbar. Di sana Bukit Uhud. Sepanjang ni Bukit Uhud dia tidak bercantum dengan mana-mana bukit lah. Allahu Akbar. Okey, orang pun dah ramai, makin ramai. Jom kita turun. Atasnya akan pergi ke Mekah, akan yang Allah katakan kepada dia Bapak. Episod yang seterusnya, suasana di sekitar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan bersama kami, Kembara Murabbi.